Aku, Aus. Sebenarnya terdapat satu keraguan menjelang hari itu. Sebab tak tahu siapa musuh kita. Orang akulah harapan terakhir bagi pertahankan kota Mekah. Barisan terakhir untuk merempuh peperangan berdarah dengan askar Abraha. Ramai yang rasa agak mustahil untuk berbincang dengan Abraha. Apa yang Abraha inginkan lebih dari penyerahan diri. Apa dia nak? Satu aja, Kaabah hancur. Dia nak simbol kepercayaan dan harapan kami dimusnahkan sepenuhnya. Saya tak pernah berbakti atau memohon keampunan yang Maha Esa. Hanya ini sajalah caranya. Saya ada sebab untuk pertahankan Mekah dan seluruh rakyat jelata. Kehidupan ini, kalian beri saya kehidupan damai menjadi satu harapan buat pertama kalinya untuk saya. Bukan sekadar tu, tapi kehidupan ini lebih berharga dari apa saya fikir. Kau salah, Jeneral Abraha. Kami takkan tunduk pada kau. Kami semua akan bangkit. Bercakap tentang iman dan harapan macam hal tu penting. Tapi akhirnya sama ada hidup atau mati. Berhentilah. Yang penting aku nak budak tu faham yang harapannya cuma sia-sia aja. Menyedihkan. Aku datang bukan untuk melindungi orang kau. Aku nak jelaskannya. Duit. Itu sebabnya aku di sini. Aku tentera upahan. Maknanya aku mahir gunakan pedang. Dan itu lebih bagus daripada semua amatur ni. Ada 3 hal penting dalam hidup ni. Mengalahkan musuh, mendapatkan bayaran dan mendapat makan. Iman tak dapat isi perut kosong kita. Masa kau berdoa untuk makan, aku dah pun memakannya. Tak begitu ke, Aus? Apa kata kau cerita tentang masa lalu kau? Macam ni je lah. Memandangkan ini yang kau nak, aku akan tunaikannya. Aku pasti, tapi dengan satu syarat. Kau kena belanja aku makan. Untuk sepanjang hari. Bergaduh dah jadi makanan aku, tapi aku tak pandai berkata-kata. Kau bukan terlalu jago berlawan. Apa yang kamu semua perlu tahu adalah satu petua ini aja. Serang mereka sebelum mereka menyerang. Itu aja. Jangan teragak-agak sebab mereka tidak. Ingat tu, kamu mungkin akan selamat. Jadi kamu buatlah yang terbaik dan jangan mati. Faham tak? Kan bagus kalau kehidupan ni mudah dan senang, ya tak? Kamu pilih untuk berperang, ya tak? Apa yang keluarga kamu cakap? Susah tak untuk kamu puja mereka? Tapi aku tak ada keluarga. Kalau nak tahu, peperangan ni untuk lelaki yang tak ada siapa-siapa. Kamu seorang yang jujur, Aus. Masa depan orang kita berada di tangan jiwa yang luhur seperti kamu. Semoga panjang umur kamu untuk melihatnya. Dengar nasihat ni, wahai lelaki Mekah. Meskipun kamu tak pernah bertempur, saya harap kamu teguh hati layak seorang tentera. Tentera Abraha sekarang sudah pun semakin hampir. Kita tak akan berdiam diri, berpeluk tubuh membiarkan rumah kita ditindas. Jangan biar mereka hancurkannya. Menyerah diri bukan satu pilihan. Ingat baik-baik. Semua jadi taruhan. Bukan cuma kota ini yang kita lindungi sekarang. Kita juga mempertahankan Kaabah. Ia tonggak kita. Mencerminkan kepercayaan mulia dan harapan di masa depan. Betul cakap Aus. Ini kota kita. Kalian ingat kalian boleh lari dari Jeneral Abraha. Tapi kalian rasa kalian boleh lari ke dari Tuhan. Jadi mari angkat senjata dan kuatkan diri. Kita mesti membentuk jentera yang utuh. Serang bersama-sama sehingga tentera Gajah Abraha tak ada peluang. Pandang ke hadapan. Dengan semangat wajah tunjukkan kepada mereka keberanian pahlawan dari Mekah. Itu merupakan rumah Tuhan. Dia yang berhak ke atas Kaabah. Ketawalah sepuasnya tentang kepercayaan kami. Tapi awas, kemurkaannya tiada tandingan. Kau akan terima balasan yang teramat dahsyat akhirnya. Abraha, adakah ini paparan kuasa yang kau tunggu-tunggu nak tunjukkan? Maknanya, apa yang kita boleh buat sekarang hanyalah berdoa bagi mereka yang berjuang. Dengar kata-kataku, pahlawan-pahlawanku yang perkasa. Masa untuk tunjukkan kekuatan kita semua. Kuasa kita mengatasi keyakinan mereka. Bunuh mereka dan iman mereka sampai jadi debu. Hancurkan harapan yang mungkin ada pada mereka yang kononnya Tuhan mereka wujud. Mungkin kau dah cukup kuat untuk sampai sejauh ini, budak ingusan Mekah. Aku puji atas keberadaan kau. Mungkin satu tindakan melulu. Tapi mungkin kau bernasib malang bila berdepan dengan seseorang macam aku. Aku dah di depan kau sekarang. Kau dah bersedia ke? Tak boleh. Tolong hentikan hal yang mengarut ni. Saya percaya yang Tuhan telah pun memaafkan awak kerana Dia Maha Pengampun. Dan Dia juga anugerahkan awak dengan keluarga yang baik dan masa depan terjamin. Ini tak bermakna ke? Ya, tapi... Sayangku, sebelum kita berpisah, bawalah benda ni bersama. Ibarat warna peperangan, bawalah celak ni.
Gunakan sewaktu perang. Biarlah menjadi peringatan yang kita bersama walaupun berjauhan.